Jadi bagaimana dia masuk? Yang pertama sekali tuan-tuan adalah menerusi menggunakan watak topeng gerakan Islam. Yang kedua, dia masuk dalam bentuk mengaku sebagai mazhab yang kelima. Salah satu cara tuan-tuan Syiah masuk antaranya dalam negara kita sendiri dengan mengatakan mereka itu adalah sebahagian daripada mazhab Islam. Dia kata kalau sekiranya dalam ahli sunnah ada Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, maka dia kata kami sama juga, kami juga satu mazhab. Dan kami ini namanya mazhab Ja'fari. Mazhab Ja'fari. Kalau dia dengan ustaz-ustaz, contoh tuan-tuan saya dialog dengan orang Syiah ni kan, kalau dengan saya lah, dengan ustaz-ustaz, tuan-tuan dia akan kata saya mazhab Ja'fari, ustaz mazhab Syafi'i, apa beza dia ustaz? Lebih kurang je dia kata. Kadang-kadang tu dia kutuk pula kita, atau dia pelekeh pula kita. Dia kata ustaz ambil Imam Syafi'i, kami ambil tok guru pada tok guru pada tok guru Imam Syafi'i, iaitu Imam Ja'far Shadiq. Nisbah tuan-tuan, dia nisbahkan mazhab dia tu kepada Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini yang kita sebut tadi, dalam 12 orang tadi tuan-tuan, yang keenam tu ialah Imam Ja'far Shadiq. Nama yang disebut tadi 12 orang tu tuan-tuan, daripada Sayyidina Ali, Hasan, Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Al-Kazim, Ali Ar-Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Askari, kemudian takhir Imam Hadi, kan, kata orang Syiah. Jadi tuan-tuan, yang 12 nama tu, yang pertama sekali daripada 12, 11 sahaja yang betul-betul wujud, hidup. Yang ke-12 yang kata orang Syiah sebagai Imam Mahdi, bohong. Tu yang dia doa tunggu-tunggu tak keluar-keluar tu, kan. Pasalnya memang dia tidak lahir pun. Imam yang ke-11 itu Imam Hasan Askari itu mandul kalau dalam kitab-kitab sejarah, termasuk kitab sejarah Syiah sendiri. Orang Syiah sendiri pun tulis laisalahu waladun zahirun, tidak ada baginya anak yang zahir. Cuma dia tambah tidak ada baginya anak yang zahir, dia tambah zahir. Orang berhenti je lah, tidak ada baginya anak, sudahlah. Pasal apa dia kata tak ada anak yang zahir? Pasal dia nak kata ada anak yang ghaib, kan. Syiah berbohong sebenarnya, dia tidak ada anak. Dan 11 orang ni tuan-tuan, tidak ada seorang pun yang Syiah. Semuanya adalah merupakan imam-imam ahlu sunnah wal jamaah yang berketurunan Nabi SAW. Sayyidina Ali itu bukan orang lain, kan. Sayyidina Ali itu khalifah kita yang keempat. Orang Syiah yang reka kata bukan, dia itu khalifah yang pertama, sepatutnya Allah lantik dia. Syiah yang bohong. Yang sebenarnya Sayyidina Ali juga khalifah kita, khalifah nombor 4. Bahkan khalifah Ali, kalau boleh dia pun tak mau jadi khalifah. Kalau ikut orang Syiah kata Sayyidina Ali ni dia wajib, dia mesti dia menjadi khalifah pasal Allah Ta'ala lantik. Bohong. Pasal ketika Sayyidina Ali nak dilantik jadi khalifah, kan, sahabat pergi jumpa dengan dia, wahai Ali, kami nak lantik kamu menjadi khalifah. Kata Sayyidina Ali, ini dinukilkan oleh Imam At-Tabari, dia kata da'auni faltamisu ghairi, kamu tinggalkanlah aku, kamu janganlah, aku tak mau, faltamisu ghairi, pergi cari orang lain, aku tak mau jadi khalifah, kan. Fa inna mustaqbiluna amran lahu wujuhun wa alwan. Kata Sayyidina Ali, ni politik ni, dia kata kalau aku masuk politik, aku akan berhadapan dengan satu perkara yang banyak wajah, banyak warna. Maknanya politik ni kacau bilau, kan. Kalau aku jadi khalifah, ada orang setuju dengan aku, ada orang tak setuju. Politik ni tuan-tuan daripada dulu sampai lah serupa, kan, sama. Ada orang setuju, tak setuju. Pasal apa? Kerana urusan politik urusan ummah, dia tidak muktamad, kan. Tapi tuan-tuan kena pilihlah pemimpin yang baik, kan. Pangkahlah orang yang betul, itu saja, kan. Tapi orang itu yang kita pangkah itu juga adalah orang yang kita lantik dia sebagai pemimpin, bukan Allah Azza wa Jalla yang tetapkan, sebagaimana Allah Ta'ala menetapkan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul bukan secara majoriti, bukan undi, tapi Allah yang lantik. Jadi orang Syiah nak kata Ali itu macam Nabi dengan Rasul, Allah yang lantik dengan nas Quran. Ini salahnya Syiah. Itu yang rosak akidah dia, ya. Pasal politik dalam Islam ni urusan ummah. Itu sebabnya Abu Bakar itu dilantik oleh orang Islam, umat yang melantik dia, sahabat yang melantik. Begitulah seterusnya sampai pada zaman Sayyidina Ali sendiri. Dan Sayyidina Ali pun tahu kalau boleh dia tak mau join politik, tapi orang suruh pasal dialah yang paling layak, maka dia naik menjadi khalifah. Itu cerita dia. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Ali adalah merupakan imam kita ahli sunnah wal jamaah. Dan begitulah keturunan Sayyidina Ali sampailah yang ke-11 tadi. Tidak ada kena-mengena dengan Syiah. Tapi orang Syiah menggunakan nama imam-imam ini, sehingga mereka mengarang kitab-kitab hadis yang sampai ratusan jilid menggunakan nama imam-imam ini.
dan mereka ini berbohong atas nama imam ni. Itulah sebabnya tuan-tuan, punca mengapa Syiah pada hari ini masih boleh survive. Dia ni ajaran sesat yang paling awal wujud, sebab dia wujud pada zaman Sayyidina Osman, dan ajaran sesat yang masih kekal sampai hari ini. Daripada dulu sampai hari ini, dialah yang paling lama bertahan. Orang tanya pasal apa tuan-tuan? Inilah dia, sebab dia, kerana kuatnya dia berdusta. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, ma ra'aitu ahadan min ashabil ahwa ashhadu bizzuri minar rafidah. Aku tak lihat satu kumpulan yang mengikut hawa nafsu, yakni kumpulan ajaran sesat yang paling kuat berdusta dan berbohong berbanding dengan kumpulan-kumpulan sesat ni tuan-tuan, kecuali Syiah. Inilah paling kuat sekali berdusta. Pasal di zaman Imam Syafi'i sudah ada kumpulan-kumpulan sesat yang lain. Mu'tazilah sudah ada kan, Khawarij sudah ada, Murji'ah sudah ada, Qadariyah ada, Jabariyah pun ada di zaman Al-Imam Syafi'i. Tapi yang lain-lain tu tak adalah teruk sangat berdusta. Dia cuma banyak guna akal je. Tapi orang Syiah ni menipu. Tuan-tuan, dia guna nama imam tadi, dia guna nama Sayyidina Ali, dia guna nama anak Sayyidina Ali, nama Hasan, nama Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir. Ini semuanya keturunan Nabi. Mereka gunakan nama-nama ini, mereka reka hadis. Mereka ciptakan hadis. Dah kalau kita tak mengaji hadis macam mana tuan-tuan? Ini kaul imam ni jangan main ni. Ini daripada keturunan Nabi ni, Muhammad Al-Baqir ni, daripada Ja'far As-Sadiq. Itu sebabnya tuan-tuan, kata Imam Syafi'i, inilah yang paling kuat berdusta. Sampai kalau buat perbandingan kita dengan dia ahli sunnah, dengan Syiah, orang Syiah akan kata kami lagi kuat berpegang dengan nas daripada orang Sunni. Betul lah dengan nas, tapi nas yang mana satu? Kamu berpegang kepada nas yang kamu reka sendiri. Kamu berdusta atas nama Nabi dan atas nama ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kitab orang Syiah ni tuan-tuan, kitab hadis dia, contoh kitab Biharul Anwar karangan Al-Majlisi, dia punya jilid sampai 114 jilid. Kitab hadis dia, orang dia pun tak habis baca.